kita nak unboxing satu ni, lampu design teleskopik. Yang ni simpan dalam kereta boleh, pergi camping boleh. Bila korang simpan dia akan jadi saiz kecil macam ni. Nak buka kita boleh tarik dia. Nampak bawah kaki ni kita boleh buka kan, dia akan jadi tripod. Dekat sini ada button on off. Nak charge menggunakan type C boleh, nak jadikan emergency power bank boleh. Lampu dia korang kena buka macam ni. Nampak kita tengok mod pertama dia. Mod pertama macam ni. Nampak cerah pun cerah. Memang puas hati tau. Lagi satu kan, bila korang dah letak kat sini, korang boleh tolak ke depan yang ni. Nampak bila lepak makan ke apa kan, dia boleh halakan kat sini. Nak cari lighting ke kan, ambil gambar raya ke, boleh gunakan lampu ni. Nak tolak depan ke habis macam ni pun boleh, tak ada masalah. Dia akan jadi macam ni lah. Okey, mod kedua dia macam ni guys. Dia jenis warm macam ni kan. Mod ketiga dia, tu siap boleh bergerak Lampu emergency, kereta rosak boleh gunakan mod ni. Siap ada torchlight. Torchlight ni kita boleh tutupkan dia. Dia akan jadi saiznya compact. Kita klik 2 kali guys, dia akan keluar lampu merah. Nampak tu. Padu pun padu. Tekan sekali lagi dia akan blinking. Lampu emergency guys. Bila kita pusing macam ni pun cantik kereta korang rosak tepi jalan ke, tepi highway malam-malam kan. Gunakan lampu ni.